Pernah tak anda rasa macam lagi puas hati kalau dapat betulkan barang rosak berbanding sembang-sembang gosong? Kalau ya, mungkin anda ni seorang dua. Hari ini kita nak kupas sikit pasal personality jenis R atau realistik dalam teori RISE. Jom kita tengok apa yang buatkan mereka ni begitu istimewa. Cuba bayangkan ni, awak beli perabot baru, kan? Awak ni jenis yang belek manual tu sampai faham betul-betul atau jenis yang terus pasang je ikut naluri? Kalau tangan tu asyik gatal je nak buat kerja-kerja praktikal, memang kena sangatlah topik kita hari ni. Okey, jadi apa sebenarnya maksud personality realistik ni? Jom kita fahamkan betul-betul apa definisi orang yang suka buat kerja, bukan sekadar bercakap je ni. Senang cerita, orang realistik ni, dialah hands-on person. Dia lebih suka pegang benda yang betul-betul wujud. Macam mesin ke, alatan ke, apa-apa je lah yang boleh dibina dengan tangan sendiri. Daripada duduk terperap kat office, hadap kerja atas kertas, memang bukan jiwa dia lah tu. Macam yang John Holland sendiri cakap kan, fokus utama diorang ni lebih kepada objek atau benda. Bukan sangat pada orang. Tapi, jangan salah faham pula. Bukannya diorang ni anti-social ke apa. Cuma kepuasan sebenar tu datang bila diorang dapat cipta atau baiki sesuatu. Bukanlah dari mesyuarat yang berjela-jela tu. Okey, so apa sebenarnya yang membentuk seorang dua ni? Jom kita bedah siasat ciri-ciri utama yang buatkan diorang ni sangat praktikal dan unik. Pertama sekali, diorang ni memang hidup untuk kerja-kerja praktikal. Cuba bagi je tukul ke, pemutar skru atau gadget paling canggih, memang berjam-jam lah diorang leka. Lepas tu, diorang ni lebih suka buat kerja kat luar, macam kat tapak binaan atau dalam bengkel. Dan selalunya, diorang ni paling produktif bila dapat fokus buat kerja sorang-sorang. Selain tu, diorang ni memang jenis yang nak tengok hasil. Tahu tak, kepuasan paling syok untuk diorang ni, bila nampak benda yang diorang cipta tu berfungsi elok. Sempurna. Kalau ada masalah, diorang akan buang masa berteori panjang lebar. Tak ada. Diorang akan terus cari jalan penyelesaian yang praktikal. Bagi diorang, yang penting tu proses membina dari kosong sampai siap. Okey, dengan semua ciri-ciri tadi, agak-agak apa superpower seorang dua ni? Jom kita tengok pula apa kekuatan dan kemahiran praktikal yang ada pada diorang. Kekuatan diorang ni sebenarnya saling berkait tau. Diorang ada kemainan teknikal yang padu, jadi senang nak selesaikan masalah secara logik. Lepas tu, diorang ni boleh fokus berjam-jam tanpa gangguan. Mahir pula guna teknologi terkini dan biasanya fizikal pun kuat untuk buat kerja-kerja lasak. Gabungan semua ni lah yang buatkan diorang ni sangat bernilai. Dan kemahiran-kemahiran ni lah yang jadi aset paling besar diorang. Cuba bayangkan, dari kerja membaiki enjin kereta yang rumit sampailah ke kerja membina perabot. Diorang ni lah wira tak didendang dalam macam-macam industri. Serius, tanpa orang macam ni, banyak benda kat sekeliling kita ni mungkin tak berfungsi dengan baik. Jadi, dengan semua kemahiran ni, kat mana agaknya dua ni boleh betul-betul menyerlah? Okey, jom kita explore laluan kerjaya dan bidang pengajian yang paling ngam untuk diorang. Cuba tengok senarai kerjaya ni. Macam-macam ada. Daripada arkitek yang reka bangunan tinggi-tinggi, mekanik yang hidupkan balik enjin, sampailah ke juruterbang yang kendalikan kapal terbang. Nampak tak? Semua kerja ni perlukan ketelitian, kemahiran praktikal dan paling penting, minat yang mendalam untuk tahu macam mana sesuatu benda tu berfungsi. Jadi, kalau nak capai kejayaan macam tu, tentulah kena ada asas yang kukuh. Bidang pengajian macam kejuruteraan, teknologi automotif ataupun robotik memang pilihan yang sangat tepat. Inilah platform untuk diorang asah bakat semula jadi tu dan tukarkan minat jadi satu kepakaran yang sebenar. Kalau cakap pasal tempat kerja pula, tempat yang paling best untuk diorang ni ialah tempat yang mana diorang boleh kotorkan tangan, orang kata. Macam bengkel, makmal atau tapak projek. Itulah rumah kedua diorang. Tempat di mana hasil kerja tu dinilai ikut kualiti, bukan dinilai ikut pandai main politik kat pejabat. Baiklah, kita dah borak panjang lebar pasal si dua ni. Sekarang, apa kata kita cermin diri kita sendiri pula? Macam mana? Ada rasa macam, ni macam aku je. Rasa macam tengah tengok cermin ke? Jom kita buat satu self-check ringkas untuk pastikan adakah anda ni seorang yang realistik? Cuba jawab soalan-soalan ni jujur dalam hati. Antara bina rak buku dengan baca buku atas rak tu, mana lagi awak seronok? Awak suka tak buat kerja kat luar? Kalau jawapan awak banyak ya, nampaknya memang ada semangat dua yang kuat dalam diri awak tu.
Jadi kesimpulannya, faham personality sendiri ni memang langkah pertama yang paling penting. Tak kisahlah awak ni seorang 2 ke atau bukan, pengetahuan ni macam kompas tau. Ia boleh tunjukkan arah, bantu awak pilih kerjaya dan jalan hidup yang lebih memuaskan. Jadi sekarang soalannya bukan lagi siapa saya, tapi lebih kepada dengan apa yang saya ada ni, apa pula yang saya nak bina selepas ni.